terus berusaha untuk jadi sihat. Jangan putus asa nak turunkan berat. Sebab tiap kali kita pilih untuk terus cuba, itu tandanya kita masih sayang pada diri sendiri. Ramai orang fikir sihat ni tentang angka atas penimbang je. Tapi sebenarnya, kesihatan optimum tu datang bila kita faham macam mana badan kita berfungsi. Tambah ilmu bukan sekadar ikut trend diet atau produk viral. Belajar beza antara kurus cepat dengan kurus sihat. Fahami kenapa tidur cukup, minum air cukup dan makan real food tu penting. Dan bila kita faham, kita tak mudah tertipu dengan cara cepat tapi merosakkan. Nak turunkan berat, buat perlahan tapi betul. Jaga kalori, perbaiki gaya hidup, kuatkan otot dan stabilkan hormon. Sebab yang kita nak bukan kurus sekejap tapi sihat yang lama. Jadi teruskan usaha tu, kalau jatuh, bangun balik. Kalau tak faham, cari ilmu. Sebab kesihatan bukan hadiah yang datang sendiri. Ia hasil daripada usaha yang berterusan dan ilmu yang betul. Ingat, tubuh ni amanah dan kita sedang belajar jadi penjaga yang lebih baik.